Bayangkan, satu bandar, tak ada kereta, tak ada jalan raya langsung. Yang ada cuma terusan air dan bangunan-bangunan purba. Itulah Venice. Satu bandar yang macam mustahil sebab ia dibina sepenuhnya atas air. So, persoalan paling besar, macam mana ia boleh terapung? Korang tak salah dengar. Satu bandar dibina atas sebuah hutan yang terbalik dekat dasar laut. Bunyi macam tak masuk akal kan? Jom kita bongkar sama-sama macam mana kejuruteraan purba yang gila ni berfungsi. Okey, so kena faham dulu, kewujudan Venice ni bukan benda biasa. Ia satu keajaiban kejuruteraan, satu teka-teki yang dah bertahan lebih 1000 tahun. Persoalannya bukan je apa itu Venice, tapi macam mana bandar ni boleh wujud asalnya. Cuba bayangkan lupakan terus Waze atau Google Maps. Kat sini, jalan raya utama dia ialah Grand Canal. Ambulans, bot. Polis pun bot. Lori sampah pun bot. Semuanya bot. Ini satu-satunya metropolis yang bergerak ikut rentak air, bukan ikut trafik. Memang unik gila cara hidup kat Venice ni. Okey, jadi persoalan paling penting, macam mana bangunan batu yang berat gila ni boleh berdiri tegak atas tanah lumpur yang lembik berabad-abad lamanya? Apa rahsia dia? Jom kita korek rahsia yang tersembunyi kat bawah air lagun ni. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian paling best. Kita akan dedahkan asas sebenar keajaiban Venice ni. Ini bukan magic tau, tapi ini adalah satu pencapaian kejuruteraan purba yang memang luar biasa dan hampir tak masuk akal. Tengok nombor ni, lebih 10 juta. Banyak gila kan? Angka ni, inilah kunci kepada kewujudan seluruh bandar Venice. Tapi, 10 juta apa sebenarnya ni? Jawapannya, lebih 10 juta batang kayu balak. Ya, kayu balak. Diorang pacak kayu-kayu ni dalam-dalam ke dasar lumpur sampailah kena tanah liat yang keras. Ini mewujudkan satu platform gergasi. Senang cerita, diorang bina satu hutan buatan yang terbalik untuk sokong satu bandar. Tapi kejap. Kayu dalam air bukan ke patut reput? Inilah part yang paling gila. Sebab tak ada oksigen, bakteria yang mereputkan kayu tu tak boleh hidup. Sebaliknya, air masin dengan mineral dalam lagun tu meresap masuk dalam kayu dan lama-kelamaan, ia keraskan kayu tu jadi macam batu. Lagi lama dalam air, lagi kuat dia jadi. Gila kan? Inilah rahsia kenapa Venice ni tahan lama. Dan asas yang power gila ni bukan setakat sokong bangunan je. Ia sebenarnya menyokong kebangkitan sebuah empire yang besar. Dari atas asas kayu ni lah, Venice membesar jadi salah satu kuasa perdagangan terhebat di dunia. Lokasi dia memang strategik habis. Venice ni jadi macam jambatan antara dunia timur dan barat. Beratus-atus tahun, kalau orang Eropah nak rempah dari Asia atau orang Asia nak barang dari Eropah, semuanya kena lalu Venice. Disebabkan kuasa monopoli inilah, duit mencurah-curah masuk ke bandar ni. Jadi, bayangkanlah, emas, rempah ratus yang harga dia lagi mahal dari emas masa tu. Sutera yang paling mewah. Dan yang paling penting, ilmu pengetahuan dan hasil seni. Semuanya melimpah masuk ke Venice. Dan kekayaan ni, kita boleh nampak kesannya kat setiap pelusuk bandar ni sampai hari ni. Setiap istana marmar yang korang nampak kat tepi Grand Canal tu, setiap keping mozaik emas kat Basilika St. Mark, setiap dewan besar kat Istana Doge, semuanya dibina guna duit untung dari perdagangan global ni. Boleh kata, bandar ni sendiri dah macam muzium hidup yang terapung atas kekayaan dunia. Tapi kan, musuh terbesar Venice bukanlah empire lain. Ironinya, musuh dia adalah benda yang melahirkan dia. Air. Yap, air tu sendiri. Dan hari ni, Venice tengah berjuang mati-matian untuk terus hidup. Kita semua nampak Venice ni romantik kan? Tapi di sebalik semua tu, ada satu realiti yang menakutkan. Paras laut dunia makin naik, tanah pula makin tenggelam. So, bandar ni makin kerap kena banjir. Dan banjir ni, dia mengancam asas-asas bangunan purba yang dah tahan beribu tahun tu. Orang tempatan panggil fenomena ni aqua alta, maksudnya air pasang. Dulu, benda ni mungkin jadi sekali-sekala je, tapi sekarang ia dah jadi macam tetamu tak diundang yang datang hampir setiap tahun. Datang-datang je, habis tenggelam St. Mark Square dan perlahan-lahan makan tapak-tapak bangunan purba tu. Jadi, macam mana kejuruteraan moden nak lawan balik? Inilah dia, Project Moss. Bayangkan ada dinding-dinding keluli gergasi yang tersembunyi kat dasar laut. Bila ada amaran banjir, dinding-dinding ni akan naik dari dalam air dan jadi penghadang untuk lindungi satu bandar.
Ini bukan setakat pertarungan teknologi moden lawan alam semula jadi, tapi ini adalah satu ujian besar. Mampu tak kita selamatkan warisan dunia ni daripada kesan perubahan iklim? Jadi, bila kita tengok balik semua ni, dari pembinaan yang mustahil ke zaman emas sebagai sebuah empire, sampailah ke perjuangan moden untuk terus hidup, apa sebenarnya yang buat Venice ni begitu istimewa? Kenapa Venice ni satu keajaiban? Sebab ia satu benda yang pelik, satu anomali. Sebuah bandar yang logiknya tak patut wujud pun, tapi berjaya bertahan lebih 1000 tahun. Ia jadi bukti hidup yang imajinasi dan keazaman manusia ni boleh lawan logik alam. Ia adalah monumen tentang macam mana kita berjuang dan pada masa sama hidup harmoni dengan alam. Dan pada akhirnya kan, keajaiban Venice ni bukanlah pada marmar atau emasnya. Keajaiban sebenar terletak pada semangat manusia itu sendiri. Keberanian untuk bermimpi, membina sebuah kota di atas air dan berjaya pula tu. Ia adalah satu monumen kepada keazaman, kreativiti dan ketabahan kita sebagai manusia. Kalau korang rasa bina bandar atas hutan terbalik ni dah cukup gila, tunggu kupasan kita yang seterusnya. Ini baru sikit je. Jadi pastikan korang ikut kami rapat-rapat supaya tak terlepas. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!